Hari ini UUM bersyukur, hari ini UUM gembira. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada seluruh warga Universiti Utara Malaysia dan semua yang menonton. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya ingin mengumumkan bahawa Universiti Utara Malaysia kini berada di kedudukan 491 dunia dalam QS World University Rankings 2026. Kejayaan ini meletakkan UUM dalam kelompok 500 universiti terbaik dunia dan pada masa yang sama turut menempatkan kita dalam senarai 10 universiti terbaik di Malaysia. Lebih mengujakan lagi, UUM melonjak 63 anak tangga berbanding tahun sebelumnya. Suatu pencapaian luar biasa yang mencerminkan usaha gigih seluruh warga universiti. Pencapaian ini bukan sekadar angka, ia adalah manifestasi kepada kecemerlangan yang kita usahakan bersama. Saya percaya bahawa pencapaian ini tidak mungkin dicapai tanpa pengorbanan dan dedikasi seluruh warga Universiti Utara Malaysia. Dari para pensyarah yang sentiasa komited dalam menyampaikan ilmu, para pentadbir yang memastikan kelancaran sistem, staf sokongan yang menjadi tulang belakang, hinggalah kepada para pelajar yang terus membawa nama universiti ke mercu jaya. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kerajaan Malaysia atas komitmen dan kepercayaan yang tidak pernah putus. Begitu juga kepada para alumni yang terus berdiri teguh menyokong universiti dalam pelbagai kapasiti sebagai pembimbing, penyumbang dan duta Universiti Utara Malaysia di seluruh dunia. Tidak dilupakan ucapan terima kasih yang setulusnya saya tujukan kepada semua rakan kolaborasi termasuk pihak industri, universiti-universiti rakan dari dalam dan luar negara serta komuniti setempat yang sentiasa menunjukkan komitmen dan semangat kerjasama yang tinggi serta saling sokong-menyokong dalam menjayakan berbagai inisiatif universiti. Salah satu pendorong utama kejayaan ini adalah peningkatan dalam aspek kebolehpasaran graduan. Graduan kita semakin diyakini oleh berbagai syarikat ternama dalam dan juga luar negara, membuktikan kualiti pendidikan dan kemahiran yang ditawarkan oleh Universiti Utara Malaysia. Lebih membanggakan, UUM terus mencatat peningkatan dari segi reputasi akademik dan citasi penerbitan. Bukti nyata kepada kesungguhan kita menghasilkan penyelidikan yang berkualiti dan berimpak tinggi. Kejayaan ini juga diperkukuhkan melalui penyelidikan antarabangsa yang aktif, kukuh dan dinamik. UUM turut menerima pengiktirafan atas komitmen teguhnya dalam mendukung agenda kelestarian menerusi berbagai inisiatif lestari dan transformasi menyeluruh yang digerakkan secara kolektif oleh seluruh warga kampus. Saudara dan saudari sekalian, walaupun kita tidak bekerja demi ranking, tetapi ranking ini adalah cerminan kepada kesungguhan kita untuk terus cemerlang dan relevan. Ini adalah motivasi untuk kita menggandakan usaha demi mencapai matlamat jangka panjang. Ayuh, kita terus melangkah ke hadapan dengan semangat yang lebih utuh. Kita satukan kekuatan, rapatkan saf perjuangan dan jayakan bersama visi untuk menjadikan Universiti Utara Malaysia sebagai universiti pengurusan terkemuka dunia. InsyaAllah, dengan keazaman dan kebersamaan, kita pasti mampu. Tahniah warga UUM, terus melangkah gagah menuju kecemerlangan global.